Assalamualaikum dan salam Malaysia Manani. Selamat datang ke MCAR EduTV Channel. La vida es un carrusel, Bersama saya, Hana Adisa. Pada hari ini, saya berada di Dewan Datuk Arifan Said, Kesedaran Gua Musa, sepenuhnya Karnival Pendidikan Digital, iaitu Musa Digi Eduverse 2025. Karnival ini diadakan bagi memupuk budaya digital dan meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru serta pelajar. Hari ini, kita akan ikuti pelbagai aktiviti yang menarik daripada pertandingan robotik, permainan digital, podcast eksklusif dan temu bual santai bersama pengunjung. So, apa tu lagi? Jom kita saksikan sama-sama. Sekarang ini, saya berada di kawasan perlawanan Robo Soccer. So, kalau nak tahu siapa yang menang nanti, jom kita tengok. Seterusnya, kita ke pertandingan Google Internet. Satu permainan yang menguji tahap keselamatan digital dan edukasi cyber pelajar. Jom kita tengok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke segmen podcast Musa Digi Eduverse bersama saya Hana Arisa dari MCAR EduTV Channel. Hari ini kita bertuah kerana bersama panel jemputan istimewa kita yang akan berkongsi tentang budaya digital dalam pendidikan, iaitu Cik Rafiah binti Makzin, Pegawai Pendidikan Daerah Gua Musa. Cik, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan sesi podcast kita pada hari ini. Saya ada banyak soalan nak tanya ni. Cik dah bersedia untuk menjawab soalan? InsyaAllah saya bersedia. Soalan dia berbunyi, pada pendapat Cik, apakah yang difahamkan dalam budaya digital dalam konteks pendidikan? Pada pandangan saya, pendidikan digital dalam konteks pendidikan amat-amat diperlukan untuk arena ataupun dalam konteks pendidikan kita di Gua Musa. Memandangkan digital ni boleh menambahkan minat ataupun keseronokan untuk pelajar-pelajar ataupun murid kita hadir ke sekolah. Tambahan pula bila ada pendekatan digital dalam pendidikan, ia boleh mengurangkan beban-beban guru untuk menyediakan ABM-ABM yang lebih menarik dan lebih untuk murid-murid di sekolah semasa PDP. Okey, soalan kedua, apakah cabaran utama guru dalam mendidik murid tentang keselamatan digital? Cabaran pada pandangan saya kini untuk keselamatan pendidikan digital tu untuk guru-guru, terutamanya guru-guru yang jenis ataupun yang dalam kategori yang dah lama dalam tempoh pendidikan, dia kurang berminat. Tapi kita di Gua Musang ni ada tambahan sebab kita dikelilingi oleh guru-guru muda. Jadi keselamatan untuk pendidikan digital tu kebersamaan kita untuk sama-sama mengatasi masalah keselamatan dan pendidikan, saya rasa kita akan capai dan kita akan boleh dibudayakan di daerah Gua Musa dengan jayanya, insya-Allah. Soalan akhir sekali, apa harapan Cik terhadap pelajar selepas mereka menyertai Musa Digi Eduverse ni? Harapan saya untuk murid-murid daripada daerah kita, terutamanya daerah Gua Musa,
dapat menambahkan minat dan untuk menceburi bidang-bidang digital dengan lebih jayanya, sebab pendigitalan dan pendidikan ni menyediakan pertandingan-pertandingan yang penuh global. Sebab kita nak mencipta nama-nama musang hebat kita ke arena, ke pesada antarabangsa. InsyaAllah tambah minat. Okey, terima kasih kepada panel atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga mesej hari ini dapat buka mata kita semua tentang pentingnya menjadi murid yang celik digital untuk meneroka masa depan. Sampai sini dulu sesi podcast kita pada kali ini. Jumpa lagi di segmen seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Syazwan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Anak Adisa daripada M-Sekar Edu TV Channel. Saya nak tanya soalan untuk Cik Syazwan boleh? Boleh. Soalan dia berbunyi, apakah perasaan Cik bila program ini berjaya? Perasaan saya sekarang malu sebab ditemu-duga oleh adik dia. Okey, perasaan saya sekarang, saya merasa sangat teruja dan saya rasa sangat gembira kerana program yang saya rancangkan bersama rakan-rakan untuk anak-anak dan juga guru-guru di Gua Musang dapat dilaksana dan dijayakan pada hari ini. Saya berharap semoga berjalan lancar belakalah pada hari ini. InsyaAllah semua pulang dengan bawa sesuatu perkara yang barulah daripada karnival pada hari ini. Soalan yang kedua, apakah harapan Encik Syazwan terhadap pendidikan digital di Gua Musang? Pendidikan digital di Gua Musang adalah satu perkara yang jika dibincangkan akan menjadi satu tajuk hangat kerana kita ni dikategorikan dalam kawasan luar bandar. Bagi saya sedaya upaya cuba untuk mengubah mentaliti baik murid dan juga guru termasuk ibu bapa supaya mereka menganggap pendidikan digital ini bukannya khusus dan khas untuk murid di bandar saja. Kita di Gua Musang juga mendapat akses internet yang sangat baik. Kita ada fasiliti pendidikan yang sangat bagus. Kita ada guru-guru yang sangat berdedikasi dan anak-anak murid kita tidak kurang potensinya jika nak dibandingkan dengan murid-murid di kawasan bandar. Harapan saya pendidikan digital ni jika tidak menjadi satu keystone pun boleh menjadi satu wadah untuk anak-anak murid kita melihat dan mencorakkan masa depan mereka lain daripada apa yang pernah mereka fikirkan sebelum ini. Terima kasih Cik Syazwan kerana sudah menjawab soalan saya dengan baik. Sama-sama. Tahniah juga sebab berjaya menjalankan temu-duga dengan baik. Terima kasih. Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu nama Cik? Nama saya Cikgu Syahrizan. Saya daripada sekolah SMK Panggung Jaya. Cik Syahrizan, saya nak tanya soalan boleh? Boleh? Soalannya berbunyi, Cik Syahrizan, bagaimanakah alat 3D printer ini berfungsi? Okey. Alat 3D printer ini berfungsi, dia menggunakan kuasa elektrik dan pemanas dan dia akan mencairkan material yang di atas ini dinamakan PLA. PLA ini apabila dimasukkan di dalam mesin ini, dia akan menjadi cair dan dia akan membentuk mengikut desain yang kita desain. Soalan yang kedua, berapa lamakah masa yang diambil untuk menghasilkan barang yang diperbuat daripada 3D printer? Okey, masanya bergantung kepada desain. Kalau desain kita besar, jadi masa dia akan jadi lamalah. Ketebalan dia, tinggi dia memainkan peranan. Jadi dia juga bergantung pada kemampuan mesin ni. Mesin ni adalah kemampuan dia, kelajuan dia paling maksimum dalam, kalau tak silap cikgu, dalam 200. Tapi sebenarnya dia boleh pergi stabil dalam 100. Yang paling cantik lah. Terima kasih Cik.
Begitulah antara sorotan peristiwa sepanjang karnival ini. Semoga karnival ini dapat memberikan manfaat. Saya Hana Arisa, wartawan TV PSS anda melaporkan dari Museum DJ Adverse 2025. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye!